Ada bersama kita pada pagi ini guru-guru kanan, guru-guru kaunselor, para ibu bapa yang saya hormati semua, dan sudah tentulah anak-anak murid yang saya kasihi semua. Okay. Murid-murid kita ada yang berpuasa. Okay, so program ini, pada program pada hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PIB. Bahawasanya saya dari tingkatan tahun 2025 terancang dan sistematik memberi sepenuh tumpuan kaedah pembelajaran dan menyertai semua yang baik dan imej sekolah ketika berada di dalam. Selamat sejahtera. Saya Fatin dari TVPSS. Boleh saya tanyakan soalan? Boleh. Apa soalannya? Apakah harapan Puan untuk pelajar SPM pada tahun ini? Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana TVPSS SMK Methodist datang untuk temu ramah saya. Berkaitan dengan program hari ini adalah program penetapan target SPM bagi tahun 2025. So untuk tujuan itu kita telah mengumpulkan para ibu bapa dan murid-murid SPM di Dewan sekolah kita FGM SMK Methodist, dan kita telah pun taklimatkan mereka tentang apakah harapan kita. So di sini saya bangga untuk menyatakan harapan saya ataupun harapan seluruh warga sekolah, iaitu kita nak dapat dari segi layak sijil. Harapan kita adalah kita nak dapat 98.64% pencapaiannya untuk tahun ini, dan juga dari segi grade purata sekolah. Harapan kita ataupun kita sasarkan 4.32, yang mana lebih baik daripada tahun-tahun sebelum. Okey, itu harapan. Dan satu lagi ialah kita ingin lebih ramai calon kita mendapat semua subjeknya A, yang kita sebut straight A. So kita tetapkan sasaran untuk tahun ini adalah 11 orang. So semoga kita boleh sampai kepada hasrat berkenaan apabila keluar result bagi murid-murid ini pada tahun 2026 nanti. Okey, itulah saya harap dan yakin bahawa dengan adanya program hari ini, ibu bapa dan juga murid-murid SPM tahun 2025 ini sedar apakah tanggungjawab dan peranan mereka dalam merealisasikan sasaran yang telah pun ditetapkan oleh pihak sekolah. Selalu saya ingin sebutkan slogan sekolah, we commit, we do. We commit, we do. We commit, we do. Terima kasih Puan. Assalamualaikum Puan, saya Tasnim dari TVPSS. Saya ingin menanyakan beberapa soalan, boleh? Boleh. Pertama, anak Puan dari kelas mana dan nama apa? Sima Istina daripada kelas 5 Sains Teknologi. Okey, soalan pertama, bagaimana Puan menyokong anak Puan dalam untuk menghadapi SPM? Okay. Saya menyokong dia dalam apa juga keperluan yang diperlukan, masa yang diperlukan, apa sajalah yang dia minta untuk dibeli, dari segi pemakanan dan apa juga buku teks yang dia minta, memang saya akan berikanlah untuk dia. Lagi satu, apa harapan Puan selepas anak Puan menamatkan SPM ni? Harapan saya sebagai ibu kepada anak saya, semoga dia berjaya dalam kehidupan dia, dan semoga apa jua bidang dan minat yang dia akan ceburi akan datang, Sima akan cemerlang lah. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih. Selamat sejahtera Puan.
Boleh saya tanyakan beberapa soalan? Ya, boleh. Boleh saya tahu anak puan dari kelas mana dan nama apa? Dari kelas 5 ekonomi, nama dia Niroshan Analagi Priani. Soalannya, macam mana puan menggalakkan anak puan untuk fokus dalam pelajaran? Selalu saya memperingatkan yang tahun ni memang dia duduk di SPM kan, so kena buat exercise yang lebih banyak. Lagipun kita hantar dekat tuition, kelas tambahan. Lagipun saya pun duduk bersama dia. Saya nak bantu dalam masa mengulang kaji pelajaran dia lah. More to exercise lah. Itu saja. Terima kasih puan. Okay, thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatin dari TVPSS. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Apa target korang untuk SPM? Target saya, nak dapat 9A. Target saya untuk dapat 9A. Apa usaha korang untuk dapatkan 9A? Usaha saya akan buat latihan setiap hari, setiap petang. Terutamanya subjek NMAT lah sebab perlukan banyak latihan. Okay, kalau nak dapat 9A ni, kena buat banyak latihan, lagi metode tambahan untuk kelas sains tulis. Dan subjek-subjek lain lah untuk BM ke sejarah ke, sebab BM sejarah kena wajib lulus, jadi kena buat latihan banyak-banyak. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatin dari TVPSS. Boleh saya tanyakan beberapa soalan? Boleh. Nama apa? Hari Hakimi. Muhammad Ryan. Is. Apa target korang untuk SPM? Target saya adalah untuk dapat 10A. Straight A. Saya target 9A lah. Saya target dapat A. Apa usaha korang untuk capai target? Mungkin usaha saya adalah macam study dengan kawan-kawan, banyak buat latihan lah. Kalau saya akan lebih buat belajar, dekatkan diri dengan Tuhan. Saya akan kurangkan bermain game sebab nak SPM kan. Study setiap hari, everyday untuk dapatkan 8A+. Itu lah saya punya cara. Okey, itu saja. Terima kasih.